Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Kerajaan Kedah sedia bina perumahan terancang di Bukit Malut. Kerajaan Negeri Kedah bersedia untuk membangunkan perumahan terancang untuk penduduk Bukit Malut Langkawi bagi menyelesaikan isu pendapatan di kawasan itu. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata, projek itu boleh dibangunkan oleh anak syarikat kerajaan negeri sekiranya Majlis Keselamatan Negara MKN membuat pengambilan tanah di kawasan berkenaan. Kalau buat pengambilan tanah, MKN boleh buat pengambilan. Anak syarikat kerajaan negeri boleh bangunkan rumah. Mereka penduduk sedia membeli. Cuma harga kena dalam kadar bawah RM200,000. Katanya pada sidang media selepas persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah di sini. Beliau berkata setakat ini terdapat kira-kira 1,300 rumah dibina secara tidak terancang, termasuk di atas air sehingga menyukarkan penyaluran bantuan sewajarnya untuk masyarakat di situ. Baru-baru ini Bernama melaporkan penduduk Bukit Malut berharap pelbagai persepsi negatif yang sekian lama dikaitkan dengan penempatan mereka dihentikan, termasuk dakwaan bahawa kawasan itu menjadi lokasi pendaratan dan penempatan pelarian dari Myanmar.